Let's go. Bye bye. Jumpa dekat Cebu. Oriental Coffee. Hancur lah orang kaunter tadi cakap kita nak lambat. Kita ada waving, kita ada Joseph, Afiq menunggu untuk naik ke flight. Kecoh lah, member dah mengah lah. Kecoh lah, dah berlari tadi. Sama berlari sebab nak macam tengok dah boarding ke belum. Aku dah agak dah, biasa lah ni main-main je. Main-main banyak main. POV? POV baik Afiq. Juruterbang penerbangan ini ialah Captain Kang. Cebu akan mengambil masa selama 1 jam dan 4. Welcome to Sarawak. Cebu. Welcome to Cebu. Sarawak besar kan? Sarawak besar kan? Macam welcome to Malaysia kan? Baik dia kena colik. Salah flight. Padahal masuk sekali. Padahal aku masuk dulu. Tapi Aikel punya dapat dulu. Zahin pick up. Zahin pick up. Aku ingat dia tak pick up sebab dia busy. Aku pun tak WhatsApp lah dia. Rupa-rupanya dia tunggu aku WhatsApp. Aku tunggu dia WhatsApp, dia tunggu aku WhatsApp. Tak jadi apa. So sekarang kita punya apa tu? Kita punya tradisi singgah 7E dulu sebelum check in. Sebab aku nak beli air mineral letak dalam bilik. Ni dia. Seperti yang korang orang melihat kat atas tu. Nampak? Cebu Sarawak. Sarawak ni besar geng. Kau jangan lupa tu. Di hotel bilik kita. Assalamualaikum. Nampak Zeus. Kita makan-makan geng. Ada pizza, ada fries, ada mango yang manis nak mampus. Aku tak boleh makan. Zain dah makan. Afiq masih lagi. Dia baru nak start slide. Member baru nak start buat slide. Esok workshop. Kedai ni cantik. Kita ni cantik. Best. Pizza sedap. Makanan sedap. Kita nak makan strawberry tak? Ni the coffee code. Selfie tu. Sambung buat slide dekat bilik Mat. Sankis. Good morning gang. Matahari pagi di Cebu Sarawak gang. What we doing? Kita tengah cari breakfast. Nak pergi breakfast jap. Depan hotel ni baru aku perasan ada Little Penang Kopitiam. Kita orang first tu. Duduk kat Sarawak makan dekat Penang. Cantik. Tak lupa biji mana? Run. Selamat makan. Kabulut. Kita berjalan kaki pergi ke Zeus. Dia macam belakang bangunan je. Pick up kopi. Lepas tu kita terus grab pergi ke kita punya location untuk kita punya workshop. Ikut jalan belakang boleh ke? Takkan tak boleh kan? Takkanlah tak boleh. Siap. Ayo. Nak minta bag boleh? Dah dapat. Pegang. Dah sampai. Guys, satu selfie pagi. Dah sampai. Mereka yang awal. Good morning. Ini setup dia. Macam ni lah. Okay, sebelah zoom lens, sebelah prime lens. Every time. Bila nak buat wedding. Okay, so persoalan dia, flash letak kat mana? Aku akan pakai untuk getting ready, benda-benda yang tak rushing lah. So tapi hari ni aku akan banyak cerita pasal tips and trick untuk wedding lah, tak banyak sangat teknikal lah. Korang kena ada satu untuk bagi look wedding tu nampak lain sikit lah. Habis kopi, jangan guna lagi memory card tu, kena format. Bila kita shoot pakai lens ni, first kita kena pergi ke 200. So boleh. Atas sikit dalam frame. Depan tak proper. Tengah sesi praktikal. Afiq tengah lead, lepas ni aku sambung. Jalan. Anak bawa sini. Kita tengah sesi portraiture dekat University of Technology Sarawak, UTS. Tempat ni antara spot yang famous lah dekat Cebu untuk shoot portraiture. Banyak spot, banyak tempat cantik. Dan tempat ni memang cantik pun. Untuk sesi demo ni kita pakai 2870 dengan Polo Pro punya filter.
A75. Thank you Thailand kita untuk hari ni. Terima kasih kepada semua yang hadirkan diri pada hari ni. Kita jumpa esok pula untuk editing. Diorang tengah pulangkan lens dekat kamera. Morning. Masuk ke barang Grab tak? Kita dah sampai di Little Rara. Kita tengok kedai apa yang buka. Datang sini untuk breakfast dulu sebelum kita pergi dan berangkat ke kita punya workshop untuk hari yang kedua. Inilah dia mi kompor yang sebenar. Afiq makan nasi ayam. Ibu makan nasi ayam. Nasi ayam. Ni nasi ayam seribu lain. Oh. Habis workshop, kita akan pergi ke food festival. Kat situ macam-macam makanan Sarawak kita boleh jumpa. Kita boleh try malam nanti. Tapi bawa masa ni, mi kompor geng. Okay, jom kita try edit satu gambar cincin ni. So you guys can see how I do it. Dah siap. So dia tak kuning sangat, tak biru sangat, tak purple sangat. So kau adjust balik je, tapi senang je. So paste. 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 Yang tu mana? Belum. Masih lagi sampai. Alright. Okay, thank you. Kita punya lunch ayam gepuk sebab nak rasa cabai hijau punya ayam gepuk macam mana rasa dia. Tapi nasi ayam. Nasi lalapan goreng, ayam goreng. Dia balut Something like that lah. Okay guys, bye guys. Terima kasih. Jumpa lagi. Food Festival yang disuggest oleh Zahin dan lain-lain. So terima kasih kepada Zahin kerana sekali lagi menginvite kita untuk ke Sibu. Thank you to Afiq kerana sudi menemani menghadiri bersama-sama di dalam adventure kita pada kali ni. Jom kita tengok ada apa dekat food festival ni, apa yang menarik, apa yang best. Meriah, macam-macam. Belah sini ada, belah sana pun ada. Ayam penyet, ayam geprek. Kita dah makan apa? Ayam apa tadi? Ayam gepuk dah tadi, cukup dah. Aku dah penat menghadap ayam dan juga nasi. Dah lah aku dah eat nasi, lepas tu nak kena makan nasi tadi. Sebab nak rasa ayam gepuk dia, so macam okey lah, sedap lah. Buat datang lagi lah ayam gepuk dia. My favourite kebab. Kita kena makan kebab dia. Nak tengok padui ke tak padui. Oh, pasal ada mango float. Terpaksalah kita nak bagi perhatian, nak bagi orang datang kedai dia ada rasa. Ni wajib beli. Pik belanja crazy tu. Moga cepat-cepat lah kan. Moga selamat lah semua. Berapa 18 lah? 18. Alright. Tembikai sedap, mango sedap, dragon fruit pun macam sedap. Macam mana buat pilihan? Kena beli 3 ke? Buah boleh pilih sendiri. Banyak guna, pilih. Tak nampak tapi kita orang makan dekat dataran Tuan Bujang ni, merasa lah. Tak tahu lah kau nampak ke tak makanan kat sini, tapi tu lah dia. Gitu. Makanan-makanannya. Sibu Central Market. Kita dah sampai dekat sini untuk cari kek lapis. RM20 seekor. So ni lah dia, benda-benda antara benda yang aku tak jumpa lah kat Semenanjung. Hanya di sini. Boleh pilih banyak-banyak, tengoklah macam mana. Nak bawa balik berapa? 20? Banyak kan? 10 okey. Dah dapat. Sekarang ni bungkus masuk dalam kotak untuk kita check in. Sekarang kita tengok barang-barang kita boleh bawa balik. Ni jangan lupa. Biar 105, bye-bye. Di house. Bye. Maka tamatlah perjalanan kita di Sibu Sarawak untuk tahun ni. Ada rezeki jumpa lagi next year. Sugar bun. Sebab aku pening kepala, so aku macam nak kena makan something untuk makan dengan ubat.
kepada mereka yang akan naik flight dan rasa selalu paling pening ni lah ubat dia. Naik ferry ke, naik flight ke, atau perjalanan jauh naik kereta kau pening kepala, ni ubat dia. Let's go balik. Bye bye Cebu. Bye, see you. Aku first time ini dekat sebelah Minisidor kat situ. Oh, sebelah Minisidor. Ada punya ruang itu luas. Dah sampai dengan selamat. Makanya mengantarlah kita kembali ke segala job yang kita kena settlekan. Thanks so much, bro. See you again kalau ada rezeki. Mi Tech buat kali ke berapa pun aku tak tahulah tahun ni. Inilah dia IPMEX Malaysia. Kita dengan phone je untuk kita punya mobiography today. Ambil foto, ambil video untuk FlexiPack nama company tu. Jom kerja. Dah Porsche kan sebelah? Rasanya lah Porsche. Porsche kan? Kau pernah nampak dekat tingkap?